Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita ada sebuah lagi Saga 480 STS. Saga ni dia ada 3 model. First sekali, model lama sikit dia CVT, jalan gearbox CVT. Yang kedua dia jalan STS yang ada stick. Lepas tu Aisin. Aisin tu dia tak ada stick. Macam ni dia ada stick, dia boleh tengok dekat lagi. Ni orang cakap kira second model lah, second model. Kereta ni datang first sekali datang nak buat servis biasa je. Minyak hitam je lah. Kita check sekali lah mileage dia. Mileage dia dah 50,000. So kita tengok balik, di schedule balik tengok dia punya service maintenance yang lama. Untuk minyak gearbox tak ada. So, bila kita tengok minyak gearbox tak ada, kita recommend sekali lah untuk tukar sekali minyak gearbox dia dengan filter. Sebab mileage dah 50, sepatutnya minyak gearbox 20,000, auto filter 40,000. 2 kali minyak gearbox, 1 auto filter. Tapi kereta ni belum tukar lagi minyak gearbox. So kita recommendation untuk tukar minyak gearbox sekali lah dengan filter. So pengguna kereta Saga gearbox STS ni, dekat saya sekarang dah ada 4 kes. Untuk bahagian pipe auto cooler, kita boleh tengok dekat lagi. Untuk bahagian pipe auto cooler ni, untuk model Saga baru sekarang ni, masalah. Sebab kenapa saya cakap masalah? Dia leaking. Satu kereta saya pernah kena leaking. Owner tak perasan kat bawah. Owner perempuan kan. Minyak gearbox ni kering tau. Bila kering, gearbox ni tu jadi simptom. Keluar lambang 80. Bila kita scan, keluar untuk bahagian gearbox ni. Untuk bahagian gearbox ni memang masalah. So, benda ni penting lah untuk kereta-kereta model Saga ni. Pipe ni, dia daripada gearbox ni, dia menghala ke radiator. Lepas tu dia rotate balik, pusing balik, dia return balik. Sebab untuk penyejukan, untuk kontrol dia punya temperature dia supaya tak terlalu panas. So, bila dia leaking kat sini, kita kena cakap dengan owner lah untuk buat penukaran hose ni. Kita recommend untuk pakai yang pipe ori proton dengan clip grip yang lain sikit. Lain sikit tu maksud saya yang lebih kuat. Nampak? Kita ambil perhatian lah kalau customer ataupun owner yang pengguna Saga gearbox yang ada stick ni, STS ni. Mileage baru 50,000 lebih Kita tengok minyak yang lama ni. Dah start gelap. So dekat sini saya nak terangkan pentingnya untuk penukaran auto filter bila cukup mileage. Jangan terlalu lajak sangat mileage tu baru nak tukar filter, ataupun dah masalah baru tukar filter. Dah terlambat. So dekat sini owner pun tukar filter gearbox, minyak hitam, auto filter dengan pipe hose untuk auto cooler ni. So perlulah maintenance tu penting. So nanti kita dah settle, nanti kita basuh enjin ni, basuh riding. Sebab yang sebelum ni kereta-kereta yang sebelum ni kita buat tak ada masalah lah, alhamdulillah, lepas kita tukar hose ni. Okay, so tu sajalah perkongsian hari ni. Semoga ia bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan jangan lupa like page Zelan Auto. Assalamualaikum, bye bye.